Janganlah dipusing-pusingkan lagi. Lesen gula, minyak masak, tepung mana? Dari sini kan dekat bos? Ni ada potong ayam hidup ke ni? Ada sembelih ayam sini. Bang beli sana. Ha? Dapat beli. Beli mana? Beli dapat. Ayam. Ni. Orang tolong potong gini. Sini tolong potong. Kau sembelih ayam sini. You sendiri makan. Ni ayam you tangkap mana ni? Bukan orang keluar jual kan. Ha? Jual di saya makan. Oh. Habis ni ada sangka ayam ni. Engkau cakap engkau ni. Engkau cakap engkau sembelih ayam untuk kau makan. Makan punya pun ada. Habis yang tu? Dua tiga. Tak, dua tiga tu jual ke tak jual? Jual. Cakaplah jual. Ada jual mas. Cakaplah jual. You cakap tadi orang ambil, you tolong potong. Itu macam pun ada orang tolong potong pun ada. Janganlah dipusing-pusingkan lagi. Ada jual lah cerita dia. Janganlah bohong-bohong macam tu. Tak nak lah. Yes. Bukan, kita ada kadang-kadang jual lah orang minta kadang jual. Orang minta baru jual. Kalau orang tak minta, biarkan dia jadi dinosaur. Sekarang you dah pusing saya tau. Saya dah tak syok. Harga ayam jual 1 kilo berapa? Ya. Ada jual ayam. Itu tolong, itu just wayang sajalah. Ada potong. Kalau customer sari itu ayam, Sari apa? ayam. Sari itu bukan pakaian ke? Orang sari no. Cari. Ya, cari. Kejap cerita ayam, kejap cerita sari. Saya pun jadi pening macam gini. Ni ada jualan ni. Bila ambil ni? Hidup tak lagi dia ni? Tu? Tidur? You bagi tidur ke apa? You bagi ni buat batuk? Ini sirinya. Supari apa? Kalau kadang-kadang orang Supari Pinang. Pinang. Bahasa apa tu? Pinang. Supari bahasa Bangladesh. Tak ada lagi lah. Tak ada buat lagi tu lesen gas. Tak ada. Tapi belakang tu banyak tong gas lah. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Ya. Hello, ya. Saya Safwan. Ya, cakap dengan saya. Gas. Hello, ya. Ya, gas belakang nak saya dia pasang dan belakang kan dan belakang. Berapa tong ada kat belakang? Wow, Kak. Dapur kau satu. Kau punya tong ada 9, Kak. Jangan macam ni dengan saya, Kak.